Kekal kita Badri, afhashul kufri, riddah. Sekeji-keji kafir itu murtad. Yang mana? Sekeji-keji kafir murtad. Orang yang terlahir dalam keadaan kafir, kafir. Yang tak betul je Islam duduk kafir. Nyo berat tak orang riddah, berat tak orang murtad. Kalau jika kita pernah rasakan hidayah, kalau kita pernah hidup dalam keimanan dan keyakinan yang betul, tiba-tiba mesti hingga aja ke kafir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kok ya. Kalau ada ya, dah nali lebih ya depan ya. Kalau ada ya. Oh, hai itu tak boleh Islam. Jadi kafir terkedi orang Islam yang kafir wajib Islam. Nya orang jamu mana ke berah? Orang yang kafir hanya dalam Islam ni salah. Orang yang kafir, orang Islam yang kafir hanya dalam Islam ni. Orang yang kata murtad hanya dalam Islam ni. Yang salah, yang betul. Orang yang kafir, orang Islam yang kafir wajib dalam Islam lah. Menyohana mati kafir. Mana? Orang-orang tanya macam mana berah-berah oleh orang duha. Hai kau orang duha cara, duha bangai kan dia. Hai udah nak jabu. Keberah menyoka kafir. Yang ada pelanggar kri dah je hang getung ni Tuhan nampak kafir. Kau orang kafir hang terima li dalam Islam kau. Yang betul, orang Islam yang kafir wajib Islam balik, mengapai mati kafir. Yang mana yang betul? Wajib Islam. Jadi murtad ke bagi dua. Murtad bersambung dengan mati, murtad yang hana bersambung dengan mati. Allah Taala berfirman dalam Al-Quran surat nomor 5 surah Al-Maidah ayat 5. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. So yang kafir oleh punyi iman, faqad habita amaluhu, maka hapus amalannya. Hapus amalan dia bagi dua. Murtad, ujung bab murtad mati lah kafir. Maka dia hapus amalan. Menjamun dalam Islam betul-betul ubena amalan yang pun dalam Islam mandum hapus lagi hantam pun sama sekali. Memutuli dan Karaji matilah kafir. Orang Islam tapi kemudian kafir bah ujung kemudian sempat kamu Islam balik, maka keurangnya dan lalu akhirnya dia mati dalam Islam walau kalau dalam kafir ikutnya, maka haji mati benar dalam keadaan Islam, maka hapus amalannya, iaitu hapus pahala. Semayang 40 tahun benar yang kali semayang masa Islam. Masa haji Islam mana nak 40 tahun Islam naik semayang. Semayang 40 tahun macam tu ni. Dan hang tanya oleh Tuhan, pakon han ka semayang, hang tanya. Karena naik semayang kepu tanya han. Tetapi 40 tahun naik semayang sama dengan nol, ana pahala mu. Hapus amalan, hapus pahala. Walau dru amal mu tulis. Itulah pasal tengok yang mudah hukum no. Solat ada sama dengan nol. Puasa ada sama dengan nol. Nah mu tulis. Nah tulis, nah kubut. Tapi pahala hana di orang kafir Islam yang kafir yang murtad lalu sampai mati kafir hana itu balik dan Islam ji hana tulis di sama sekali. Ji hana tulis nah solat. Ya alhamdulillah. Ye aridatu ifasaqatin nikah. Murtad ibu patah nikah, menjadi balik segera ibu balik. Dia murtad, kadang-kadang bukan menuduh kalimah murtad. Umma ya Allah kamu murtad. Syahadat balik, syahadat ayo balik anak trip. Yang nikah anak piah baru. Anak piah baru. Ya benar. Kau madang ada. Dan ledak pada masa jamu Rasulullah. Benda awak kafir lagi asyik. Awak kafir. Yang pada masa kafir jika kafir lakau permohon sama Islam. Kaida Islam mandua. Jangan nak nikah leh. Yang lakau permoh jodian kafir mandua. Tiba-tiba temu Islam mandua nak menikah oleh Islam nak anggap sah kan. Bukti dia awak jahiliah ada mah. Lakau permoh temu Islam Nabi nyona ikut Islam, ai menikah le Nabi ku jajai. Yang nyambut Nabi ti orang. Tamang le Islam namro, disebut Nabi orang poh dua berarti menikah sekolah, kolhe menikah saja. Kan memang dakwah Nabi. Awak jahiliah tu. Jadi gangga ngadakan ayat kaji. Boleh bertanya kalau saya boleh minta. Cuba? Minta kalau saya dulu. Anak mencit tu boleh ni. Berarti fi hal berarti sangkira alih murtad anak trip ni kan. Syahadat balik je. Apabila kamu berlalu kamu boleh mesti bulan dekat payah.
Ya balik. Filhal, mana filhal? Leh murtad, mana pun rumah kamu murtad. Lang tu macam ada inan you. Anak ada preh ke tengah pulau. Dia belum ada preh. Kami telah nikah. Ya. Telah para nikah mungkin. Ya. Para nikah. Ya betul. Berarti seketika itu juga. Baik tu puji murtad seketika itu juga balik. Balik juga seketika itu juga. Apabila hanai balik seketika itu juga terpaksa nikah. Kai depu je. Kai depu memang depu bahawa jika kamu murtad menyopulai nikah habis terpaksa, tambang segeralah Islam. Hana cik tambang biarkan di pegekai lero lah kape. Bahu kape ilan bodoh atu. Nyan hai wole. Ya mana. Ayo maya. Kalimat kekafiran ya. Jadi termasuk untuk yang termasuk dapat mengkafirkan perserupa dahara dengan ataga. Umpama main chip, yang judi, ya, kan terkah ke chip, tak terkah chip yo, apa dombe, hanya yang budak-budak agama kita. Karena sama-sama tak maklum chipnya atau sejenisnya itu judi, walau secara online. Judinya mandum agama apa hari judi, mulai agama Yahudi, Nasrani sampai kapan pun apa hari. Yang mana segala mazhab, mana mazhab yang berhaji judi. Dan sepakat atas haram judi. Jadi kakak judinya haram. Sedekahnya ibadat. Jadi tak apa serupa lagi ni judi dengan sedekah. Ya mana? Itu sudah mana? Ha? Tak apa serupa judi dengan sedekah itu murtad. Tapi menyertamu sedekah dengan nada haram itu murtad. Dah cara sedekah. Tak sedekah dengan haram. Tak ada pun dia yang hasil judi, tak sedekah. Tak berkah dengan tahara. Sambil tak ikut lah ngati. Tak berkah dengan tahara, itu hari. Latih dah depu. Tak sebut je. Han murtad. Tapi dosa ada yang. Dosa tak berkah dengan tahara. Atau tabi sesuatu juga dengan tahara. Dia dah depu. Dah depu. Ya mana. Bah sayang ku puji apa yang bah ku tolong. Dah jauh. Tapi halatak indika dia. Halatak indika mana? Yang hala jauh. Halatak indika hala jauh. Tak indika haram je, tapi kerana sayang dia kujur sih. Mana? Rukun terkah wajib kan mudah. Ha? Bagaimana? Ya mana? Kan putrukah sama bapak cik mana? Nya pula-pula ke kan? Putrukah ramai. Dunia hok. Hai, lem tu, lem tu. Macam anak depan ni. Anak muda ni kau dekat tu. Dekat nah. Ya hana babu. Yan hana babu mana je kamu dah. Nala menang kamu sedekah beu. Yan tayu sedekahnya enggak ada haram. Kan serupa sedekah dengan judi yang mana? Kalau ke sedekah beu enggak ada haram. Berarti ni gae tu. Ya mana? Tayu bi kita nyo beu ada haram. Ya anak mencik nganyan berakapu ada hari. Berakapu ada hari. Allah Allah ya Rasulullah